Layanlah saya, Sir. Khairul Azri 19. Layanlah saya, Sir. Bila saya sudah pegang buku ini, itu bermakna kita akan buat konten yang best. Jom kita buat lakaran dahulu. Saya buat lakaran sambil saya bercerita apa yang kita nak buat. Baiklah, hari ini saya mahu buat sebuah seni yang dinamakan shadow art menggunakan kotak. Okey, baik. Dah siap? Saya mahu membongkarkan misteri box macam mamat Jepun ni buat. Saya mahu kupas misteri ni macam mana dia boleh buat menggunakan kotak. Ada dua bayangan dalam satu objek. Saya mahu tahu macam mana dia boleh buat. Kalau dia boleh buat, mesti kita pun boleh buat. Dan saya harap kamu boleh tonton video ini sampai habis. Tapi kita perlu ada dua calon yang layak. Saya dah fikir masak-masak dah. Hanya Ustaz Wadi Anwar dan Ustaz Azhar Idrus. Saya teringin nak jumpa Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Wadi Anwar. Sangat teringin. Okeylah, tak apalah. Mari kita mulakan. Baik. Mula-mula kita kena lukis dulu muka beliau kerana kita perlu tahu struktur bentuk rupa beliau. Itulah sebab kita kena lukis dahulu. Itulah kerana kerana beliau sangat beliau. Kerana beliau sangat beliau. Kerana beliau sangat beliau. Die for your dreams, running on fumes, trying to get by. Take what you need, love what you do. Seterusnya gambar Ustaz Wadi Anwar. And you'll be alright. Some money, power, glitz and some glamour to make you happy. Will you be happy in the end? Okey, baik. Bila dah selesai lukis, masa untuk kita ambil kotak. Tu tengok. Dia tulis apa? Tu, nampak tu? Dia tulis apa tu? Dia tulis apa? Hai, bilik berselerap tu eh. Lepas tu kita kena lekatkan dia di sini. Pusing. Dan gambar Ustaz Wadi Anwar kita perlu lekatkan di sini. Lepas tu tunggu dia kering, nanti kita buat. Lebih baik saya lukis je atas kotak kan. Boleh je lukis kan. Tapi tak boleh juga. Sebab saya terpaksa juga buat konten macam ni. Sebab saya nak post dekat TikTok. Kalau saya lukis atas ni, tak tahulah boleh ke tidak buat konten TikTok. Tak lawa kot. Seterusnya, kita sambung potong. Step outside your head tonight. Potong pula. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Jam, 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 jam.
Au, sakit. Oh, pedih. Dia sebenarnya tak boleh nak letak sekali. Saya nak letak dalam satu kotak ni 2 gambar sebenarnya. Tengok, tapi tak boleh. Tengok kan kalau saya pusing belah sini kan. Okey, belah sini dah okey dah. Nampak? Dah nampak ada bentuk Ustaz Azhar tu. Tapi kalau pusing belah sini, saya nak letak je, dia jadi macam ni. Salah seorang mesti akan buruk. Kalau saya letak Ustaz Wadi kat sini, Ustaz Azhar kat sini kan, salah seorang mesti buruk punya. Tengok, kalau saya letak sini kan, yang ni Ustaz Wadi. Gambar yang kena letak kat tengah. Kalau letak kat tengah jadi macam ni. Dia macam tu, tak boleh lah. Dia kena buat 2 kotak lah. Enjoy the last video. Dan semuanya sudah tercatat di dalam ini. Yasa Kanino Magatama.